sedangkan bahagian dia dijual pada adik dia. Nak tanya, adakah kami mesti bagi bahagian mak pada Mak Ngah? Dan mana bahagian mak kami pula? Okey, pertama, sebab saya ada baca dalam cik punya komen lain, cik kata sekeluarga kena halau kan. Okey, pertama saya galakkan untuk buat semakan dulu. Nama mak ada tak dalam geran sebagai pemilik? Itu yang pertama. Sebab saya takut mungkin dia orang berani buat macam tu sebab nama mak tak ada dalam geran, ataupun masa buat permohonan pusaka tu nama mak tak disenaraikan. Boleh jadi. Pertama tengok dulu dekat carian nama mak ada tak sebagai pemilik. Nombor dua, kalau tak ada, buat semakan dekat bahagian kuasa mati ataupun dekat pejabat pusaka. Bahagian kuasa mati ni dia nak semak sama ada pusaka atuk ataupun nenek tu dah diuruskan ataupun belum. Kalau ada, dia akan keluarlah notis kata dah buat kat mana, jadi boleh buat semakan dekat pejabat pusaka berkenaan. Tapi sekarang ni kalau tahu nombor sijil kematian, tahu nombor IC atuk, boleh je buat semakan online. Semak dulu sama ada permohonan tu dah dibuat ataupun belum. Kalau kata dah buat, pergi kat pejabat berkenaan buat semakan. Ada tak disenaraikan sebagai waris ataupun tak, ataupun beli salinan perintah tu. Untuk apa? Untuk sahkan lah sama ada mak tu disenaraikan ataupun belum. Yang ketiganya, kalau katalah memang nama mak dah ada dalam geran tu, tak perlulah nak bagi bahagian tu. Dah memang nama mak sebagai pemilik dalam geran tu. Itu dah jelas dah menunjukkan mak tu adalah pemilik yang sah. Tapi kalau apa-apa boleh DM saya.